Assalamualaikum dan selamat kembali kepada Unboxing Princess. Sejak kemunculannya dalam program realiti Talk to My Manager musim kedua, TTMM2, nama Azeda Natasha semakin mendapat perhatian ramai dan mula menjadi antara peserta yang paling kerap diperkatakan di media sosial. Setiap kali muncul di pentas atau berkongsi momen sepanjang program berlangsung, Azeda berjaya menarik perhatian penonton dengan penampilan yang menyelah selain keyakinan diri yang dianggap cukup kuat untuk berdiri sebagai seorang penghibur. Tidak hairanlah apabila namanya kini semakin dikenali dalam kalangan peminat hiburan tempatan. Malah ada yang menganggap Azeda sebagai antara wajah baharu yang mempunyai peluang cerah untuk pergi lebih jauh dalam industri seni. Perhatian terhadap Azeda semakin memuncak selepas ramai netizen mula membincangkan satu perkara yang agak menarik, iaitu cadangan supaya Azeda menyertai kumpulan wanita popular Malaysia, DOLA. Cadangan tersebut mula muncul dalam pelbagai ruangan komen media sosial selepas ada yang melihat Azeda mempunyai aura, gaya serta penampilan yang sangat sesuai dengan imej DOLA. Untuk ramai peminat, Azeda dilihat mempunyai pakej lengkap yang diperlukan sebagai seorang entertainer moden. Bukan sekadar wajah yang menarik perhatian, malah cara dia membawa diri, ekspresi di atas pentas dan keyakinannya ketika tampil juga membuatkan ramai merasakan dia memiliki aura tersendiri. Ada yang mengatakan Azeda mempunyai energi yang kuat setiap kali berada di hadapan kamera. Ada juga yang menyifatkan dia nampak selesa ketika tampil di pentas dan tidak kekok berhadapan dengan perhatian ramai. Perkara itu membuatkan ramai mula membayangkan bagaimana jika Azeda benar-benar bergabung bersama DOLA. Seperti diketahui umum, DOLA kini bergerak sebagai trio selepas pengunduran Shasha Rizal pada tahun 2024. Kini kumpulan tersebut diteruskan oleh Sabronzo, Tabi dan Angil. Walaupun perjalanan mereka sebagai trio masih mendapat sokongan besar peminat, cadangan netizen mengenai kemunculan Azeda sebagai anggota baharu tiba-tiba menjadi topik hangat. Ramai mula berkongsi pendapat masing-masing. Ada yang menyatakan Azeda nampak serasi dari segi imej. Ada yang melihat personalitinya boleh memberi warna baharu kepada kumpulan itu. Malah tidak kurang juga yang berkata kombinasi Azeda bersama 3 anggota DOLA yang ada sekarang mungkin akan menghasilkan satu kemistri yang menarik. Di media sosial, komen-komen mengenai perkara itu mula tular. Menarik juga kalau Azeda TTMM 2 sertai kumpulan DOLA. Aura dia memang ada. Nampak masuk dengan konsep DOLA. Kalau betul jadi, memang lain macam. Dia ada keyakinan dan penampilan yang sesuai. Antara perkara yang membuatkan ramai memberi perhatian ialah bagaimana Azeda berjaya membina kehadiran sendiri walaupun berada dalam platform yang menghimpunkan ramai peserta berbakat. Dalam dunia hiburan hari ini, bukan mudah untuk menonjol dan mencuri perhatian. Tetapi Azeda dilihat berjaya melakukan perkara itu. Setiap kemunculannya sentiasa menerima reaksi positif. Namanya juga semakin kerap disebut. Itu sendiri menunjukkan bahawa kehadirannya mula memberi impak kepada penonton. Ramai berpendapat kelebihan terbesar Azeda ialah dia nampak memiliki keseimbangan antara bakat dan personaliti. Ada peserta yang hebat dari segi persembahan. Ada yang kuat dari segi imej. Tetapi bagi sesetengah netizen, Azeda nampak membawa kedua-duanya sekali. Dia mampu tampil meyakinkan sambil mengekalkan aura yang membuatkan orang terus memberi perhatian. Skim sebabnya ada yang merasakan dia sesuai dengan konsep kumpulan wanita moden seperti DOLA. Namun begitu, ada juga peminat yang berpendapat Azeda lebih sesuai membina namanya sebagai artis solo. Menurut mereka, identiti yang dimiliki Azeda sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa perlu dibandingkan dengan sesiapa. Malah ada yang melihat penyertaannya dalam TTMM2 sebagai platform terbaik untuk memperkenalkan dirinya kepada khalayak secara lebih meluas. Daripada situ, ramai percaya peluang untuk Azeda berkembang sebagai penghibur sebenarnya terbuka luas. Apa yang menarik, perbincangan ini juga memperlihatkan bagaimana kemunculan seseorang dalam program realiti boleh memberi impak besar dalam tempoh yang singkat. Dalam masa yang tidak lama,
Azeda sudah berjaya mencipta nama dan menarik perhatian ramai. Daripada sekadar diperkenalkan sebagai peserta, kini dia mula disebut sebagai antara wajah baharu yang mempunyai potensi besar dalam industri hiburan tempatan. Sudah tentu, soal sama ada dia akan benar-benar menyertai mana-mana kumpulan atau terus bergerak sendiri masih belum diketahui. Setakat ini, ia sekadar pandangan dan harapan netizen yang melihat potensinya. Namun satu perkara yang sukar dinafikan ialah Azeda kini semakin mendapat tempat di hati peminat. Namanya semakin dikenali. Kehadirannya semakin disedari. Dan setiap kali muncul, ramai mula menanti apa lagi yang akan ditampilkan olehnya. Dalam dunia hiburan, perhatian seperti ini bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Tetapi apabila seseorang berjaya membuatkan orang ramai terus bercakap tentang dirinya, itu biasanya petanda bahawa dia memiliki sesuatu yang istimewa. Bagi Azeda, perjalanan dalam TTMM2 mungkin baru sahaja bermula. Tetapi impaknya sudah cukup besar untuk membuatkan ramai memberi perhatian. Ada yang melihatnya sebagai bintang baharu. Ada yang menganggap dia mempunyai aura penghibur yang sukar diabaikan. Dan ada juga yang mula membayangkan masa depannya dalam industri seni. Sama ada terus bergerak sebagai solo ataupun bakal membuka lembaran baharu dalam dunia hiburan. Ramai percaya perjalanan Azeda masih panjang. Apapun pilihan selepas ini, kemunculannya dalam TTMM2 nyata berjaya meninggalkan kesan. Dan buat peminat hiburan tempatan, nama Azeda Natasha kini menjadi antara yang paling hangat diperkatakan. Persoalannya sekarang, adakah Azeda sekadar peserta yang mencuri perhatian atau sebenarnya bakal muncul sebagai antara nama besar generasi baharu industri hiburan Malaysia? Itu yang ramai sedang nantikan.